Kadang-kadang perjalanan yang paling menarik bukanlah perjalanan yang kita rancang. Hari ini pun sebenarnya kami tak ada plan nak ke mana-mana. Tapi tengah hari tadi tiba-tiba wife ajak, jom pergi Tanjung Karang, kita cari makan. Sudahnya dari sekadar nak keluar makan tengah hari, kami terus jadikan ia satu road trip bidan terjun. Tak ada itinerary, tak ada tempat yang wajib pergi. Kita jalan aja, tengok apa yang ada di sepanjang perjalanan. Jom ikut kami dalam satu perjalanan spontan ke Tanjung Karang. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Sekarang kami dalam perjalanan nak menuju ke Tanjung Karang. Biasalah kalau waktu hujung minggu ni, jalan kat area Kuala Selangor Tanjung Karang ni memang sentiasa sibuk. Sekarang kita nak singgah makan tengah hari dulu. Nanti baru kita plan nak ke mana pula lepas ni. Kami singgah di warung Dangwar Rimba yang terletak di Jalan Tanjung Karang. Waktu tengah hari ni memang ramailah orang. Menyediakan pelbagai pilihan lauk-lauk kampung. Memang banyak sangat lauk-lauknya. Ada masak lemak daging salai, patin tempoyak, gulai nenas, masak lemak, ikan bakar, gulai kawah dan pelbagai kerabu dan ulam-ulaman. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami meneruskan perjalanan melalui jalan-jalan kampung menuju ke Terminal Sekinchan. View dia sangat cantik dengan pemandangan sawah padi yang sedang menghijau. Terminal Sekinchan merupakan salah satu tarikan menarik yang terletak di kawasan sawah padi. Apa yang menarik kat sini ialah sebuah pesawat Boeing 727 yang ditempatkan di tengah-tengah sawah, menjadikan pemandangan di sini cukup unik dan lain daripada tempat lain. Tiket masuk berharga RM20 seorang, termasuk menaiki mini train yang akan mengelilingi kawasan ni. Cantik tempat ni, tapi padi baru saja disemai. Kalau musim padi menghijau atau sedang menguning, mesti lagi cantik pemandangannya. Sebelum balik, jom kita basahkan tekak dulu dengan pekena cendol. Dari Sekinchan kami ke Tanjung Karang semula. Kami singgah di KAB Waterbike di kunci air buang.
KAB Water Bike ni menjadikan aktiviti mengayuh basikal air di sepanjang talian air sawah padi. Aduh, lenguh juga kayu basikal air ni. Sebelum balik, kami singgah makan dulu di warung Kak Hajah. Tengok kat TikTok, menu popular kat sini mi kuah tulang harimau. Lain macam bunyinya. Ni antara menu makanan yang ada kat sini. Okey, ni yang kami order dah sampai. Mi sop utara dan mi kuah tulang harimau. Mi kuah tulang harimau ni sebenarnya mi kuah tulang campur dengan udang harimau. Tu yang jadinya mi kuah tulang harimau. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.